TMJ cakap duit sendiri, bukan duit rakyat. Lepas FIFA tolak rayuan FAM pasal 7 pemain warisan Harimau Malaya, ramai netizen terus mula buat tanggapan yang kononnya semua denda dan kos rayuan akan guna duit rakyat. Tapi semalam, Tunku Mahkota Johor TMJ dah bersuara. Saya tanggung semua, bukan duit rakyat. TMJ sendiri sahkan yang dia akan bayar semua kos guaman dan rayuan ke Court of Arbitration for Sport CAS, termasuk denda lebih 1.9 juta ringgit yang dikenakan FIFA pada FAM. Langkah tu dibuat sebab dia nak pertahankan maruah bola sepak Malaysia, bukan semata-mata nak selamatkan FAM. Tapi biasalah kan, mesti akan ada netizen yang bersuara. Ada yang kata kalau bukan duit rakyat, duit siapa? TMJ sendiri jelaskan, ni tanggungjawab peribadi, bukan dana awam. Denda boleh dibayar, tapi maruah bola sepak Malaysia tak boleh dibeli balik. TMJ dah ambil langkah, dia bayar dengan duit sendiri. Tapi yang sepatutnya bayar harga sebenar, mereka yang buat silap dalam sistem bola sepak tu sendiri.